Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dimuliakan para jemaah sekalian, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam ke atas junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sedia maklum kehidupan di dunia ini penuh dengan cabaran pancaroba. Ada kalanya kekosongan yang tidak dapat diisi oleh perkara-perkara material. Adakah hati kita sering terasa gundah? Adakah jiwa kita dahagakan sesuatu yang lebih mendalam? Jawapannya terletak pada hubungan kita dengan Pencipta. Dan salah satu cara terbaik untuk mengukuhkan hubungan itu adalah melalui ilmu dan zikrullah di rumahnya yang suci. Malam yang penuh keberkahan ini, iaitu Jumaat pada 30 Mei 2025, merupakan satu peluang keemasan yang Allah kurniakan kepada kita. Kita dijemput untuk sama-sama hadir ke Masjid As-Solihin Permatang Pasir, sebuah tempat yang dijanjikan ketenangan dan keberkatan. InsyaAllah selepas solat maghrib sebentar lagi pada malam ini, kita akan berhimpun untuk kuliah maghrib perdana yang dinanti-nantikan. Kita akan bersama seorang tokoh ilmuwan yang tidak asing lagi, iaitu Ustaz Roslan Muhammad. Ramai yang mengenali beliau sebagai mantan pensyarah kanan di Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya. Kini beliau juga aktif sebagai timbalan Presiden dan ahli syurah bagi Multaqa Asatiza dan Duat Malaysia, iaitu dalam perkataannya mursyid. Pengalaman dan kedalaman ilmu beliau, khususnya dalam bidang dakwah dan kepimpinan, pasti akan memberi pencerahan yang sangat berharga. Ustaz Roslan Muhammad akan membimbing kita menyelami satu tajuk yang sangat relevan dan mendalam, iaitu membina hati mukmin. Muslimin dan muslimat yang saya hormati, hati adalah raja dalam diri kita. Jika hati itu baik, maka baiklah seluruh anggota. Jika hati itu rosak, maka rosaklah segalanya. Bagaimanakah kita membina hati yang sentiasa terpaut kepada Allah, yang sentiasa redha dan bersyukur? Ilmu adalah kuncinya. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dalam firman-Nya yang indah dalam surah Ar-Ra'd ayat 28. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Yang bermaksud orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingati Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah hati akan menjadi tenteram. Ayat ini mengajar kita bahawa ketenangan hakiki hanya akan kita temui apabila hati kita sentiasa mengingati Allah. Dalam majlis ilmu ini adalah salah satu cara terbaik untuk mengingatkan zikrullah kita, memahami syariatnya dan mendidik hati agar lebih kukuh tunduk kepada perintahnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis riwayat Muslim bersabda, menekankan kepentingan ilmu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Yang bermaksud, barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah memudahkan baginya jalan ke syurga. Subhanallah. Bukankah itu satu janji yang luar biasa? Dengan melangkah ke masjid malam ini, kita bukan sahaja mencari ilmu, tetapi kita sedang menganyam jalan menuju syurga Allah. Ini adalah pelaburan akhirat yang sangat berharga. Jadi jangan biarkan peluang itu berlalu begitu sahaja. Marilah kita ambil kesempatan untuk menguatkan iman, menambah ilmu dan meraih keberkatan bersama Ustaz Roslan Muhammad. Ajaklah ahli keluarga, teman-teman, jiran tetangga dan sesiapa sahaja yang anda sayangi. Kita ramaikan rumah Allah ini dengan semangat ilmu dan ketaatan. Kami menjemput dan mengalu-alukan kedatangan semua muslimin dan muslimat. Jumpa anda semua di Masjid As-Solihin Permatang Pasir selepas solat maghrib ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.